Adakah kementerian menyedari bahawa peningkatan naratif kebencian di media sosial bukan semata-mata berpunca daripada rakyat sendiri tetapi turut digerakkan oleh algoritma platform atau pengaruh luar? Jika ya, bagaimana kementerian bekerjasama dengan KCOM, Kementerian Komunikasi atau platform media sosial bagi memantau dan melawan manipulasi ini tanpa menjejaskan kebebasan bersuara? Dan walaupun kerajaan sering menekankan mesej perpaduan, realitinya naratif perpecahan yang tular di media sosial kadang-kadang berpunca daripada kenyataan atau tindakan pemimpin kerajaan sendiri. Maka saya ingin bertanya, adakah kementerian benar-benar berani menegur atau mengambil tindakan apabila punca kebencian datang daripada tokoh berpengaruh dalam kerajaan, bukan rakyat biasa? Terima kasih. Naratif kebencian tidak semestinya daripada pihak kerajaan sahaja. Ia juga berbangkit daripada pihak pembangkang. Jadi kita harus menganggap bahawa sebarang kenyataan sama ada daripada rakyat ataupun daripada pihak politik, dari mana-mana, sama ada daripada kerajaan ataupun daripada pembangkang, harus dianggap serius. Dan antara langkah utama yang diambil oleh pihak kementerian adalah untuk mengingatkan semua ahli politik, sekiranya mereka adalah ahli parlimen, supaya mereka kembali kepada sumpah jawatan di parlimen. Setiap ahli parlimen dan senator mengangkat sumpah taat setia untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Sumpah itu perlu dijadikan peringatan tahap bahawa tanggungjawab mereka bukan sahaja kepada parti politik mereka masing-masing, tetapi kepada negara dan rakyat seluruhnya. Jadi ini adalah satu perkara yang harus dianggap serius oleh semua ahli parlimen dan juga ahli politik yang memainkan peranan penting dalam memelihara perpaduan dan keharmonian negara. Terima kasih.